Yang kita nak apa-apa semua dengan Ziad lah. Kalau travel ke apa, kita akan utamakan dia. Kalau ada any occasion ke, prioritaskan kat dia. Kalau boleh masa dia dengan adik dia pun kita nak semua sekali lah. Tak nak macam, sebab kita 3 bulan yang first tu kita hilang dengan dia tu, kita tak nak hilang lagi. And then kita tahu ke depan kita akan hilang dia. So kita nak apa-apa semua bersama dengan dia. Dia tak menyarap ke, dia tak duduk ke, it's okay. Manalah tahu kita tak tahu apa yang ke depan. Maybe dia terus nak jalan ke, I boleh tengok keadaan macam tu ke. Tapi kalau tak boleh pun, it's okay. Kita just hope. Macam tu je. Just hope. Kalau boleh, Alhamdulillah. Kalau tak boleh, it's okay. Macam tu. Tapi keinginan kita orang, just kita orang nak tengok anak kita orang macam kids yang normal lah, macam tu. Tapi kita kena acceptable untuk sekarang. Afiah ni ada heart problem. Keluar berjalan macam tu lah. Apa-apa semua saya dengan dia lah. Tak pernah apa orang cakap macam saya tempat lain, dia tempat lain, tak pernah. Apa-apa pun saya dengan dia juga. Actually kita just macam nak create memories bersama lah. Sebab dulu dia masih kecil, kita pun tak sempat lagi nak pergi, orang cakap nak create some memories lah, sebab dia still bayi kan. So sekarang pun kita just macam ada cubalah macam just pergi dekat-dekat je. Macam kita pergi hotel pun dekat Kuala Lumpur, just ambil gambar dengan KICC semua. Itulah just create memories macam tu lah.